Jadi mak memang tak merasalah nak timbang cucu. Ada apa-apa istimewa ke hari ni? Mak, Ayah, Bella mandul. Mak okey tak? Apalah sangat gelas yang pecah tu, Bella? Ni hati mak yang pecah ni macam mana? Macam mana Bella boleh mandul? Bella ada ambil barang terlarang ke? Bella memalukan keluarga kita. Atuk nenek tak ada yang mandul. Bella kan tahu yang Rafael ni 10 orang yang terkaya dekat negara ni tau. Mana mak nak letak muka mak? Macam mana Bella boleh malukan Rafael macam ni? Apa orang kata nanti? Rafael ni orang ternama. Tak ada anak. Siapa nak bawa namanya? Agaknya mak dah kena sumpah dengan orang. Mandul 7 keturunan. Maafkan Bella, Mak. Tapi kalau dah ditakdirkan tak boleh ada anak, Bella reda. Jadi mak memang tak merasalah nak timbang cucu. Rafael, ayah dan mak minta maaf atas cacat cela anak ayah. Mak pun minta maaf. Mak pun tak tahulah apa dosa Bella sampai kena hukum mandul macam ni. Rafael cakaplah apa yang mak ayah boleh bantu. Rafael patut ceraikan Bella.